Okey, hari ni Fiza nak jawab komen daripada Cik Norayati. Macam mana nak menabung kalau setiap bulan duit memang tak pernah cukup? Okey, kadang-kadang kita rasa pelik tau. Kenapa siang, malam kita kerja tetap tak boleh nak simpan? Fiza faham sebab Fiza dulu pun pernah lalui benda yang sama. Okey, kita selalu dengar tau orang cakap kena berjimat kalau nak menyimpan. Tapi dengan kos hidup yang sekarang ni, minyak naik, barang dapur naik, anak sekolah pun banyak nak pakai duit. Nak berjimat pun kita rasa penat. Okay, so kadang-kadang bukanlah kita ni tak pandai urus duit, tapi memang duit kita memang tak cukup pun untuk menabung. Okay, dulu Fiza fikir cara nak menabung ni cuma dengan berjimat cermat saja. Tapi lama-lama Fiza sedar, kalau kita nak ada satu sumber income, memang kita susah nak menabung. Jadi Fiza mula cari peluang untuk buat duit kecil-kecil dengan buat bisnes part time. Contohnya macam buat morning breakfast untuk kawan-kawan dekat tempat kerja dulu. Actually lah, kalau kita ni ada masa terluang, boleh ikhtiar ke untuk buat part time kerja yang lain. Contohnya boleh buat Grab lepas kerja, ajar anak jiran kita mengaji ataupun ajar tuition. Lepas tu kita boleh ambil upah dobi, buat catering ataupun buat dropship. Banyak benda yang kita boleh buat kat luar tu. So tak perlu kerja 8 jam sehari, cukuplah untuk kita kerja 1 hingga 2 jam sehari ekstra untuk dapatkan 200 hingga 500 ringgit sebulan. Itu pun dah lega. Dari situlah dulu Fiza mula dapat duit lebih untuk menyimpan. Kerja hakiki Fiza guna untuk bayar hutang, belanja harian dan komitmen lain. Duit ekstra daripada bisnes Fiza jadikan simpanan emas yang macam ni. So kita ikhtiar mana yang boleh untuk perbaiki keuangan diri. Dan bagi mereka yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi browser dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza di pin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.